pan mi je. Selepas puas dekat kedai sebelum ni yang tak ada foods tu, kita orang pun decide pergi makan dekat Serasa Garden. Tadi kita pergi kedai yang tak banyak menu. Dia buka lama. Dah banyak menu setebal alam ni pun. Tak tahu juga nak pilih apa. So far, Alhamdulillah, kesemua menu yang kita orang order ni sedap, berasa menurut semua yang ada lah. Semua review makanan masing-masing makanan memang berasa dekat sini. Air kopi dia sedap, wah. Sama macam dalam gambar, ada air batu bentuk hati. Aduh, love kita. Makanan kat sini Ina paling suka. Bukanlah paling suka sebab memang Ina makan ni pun sedap gila. Sedap sangat-sangat. Ina akan datang lagi untuk makan pan ni. So korang boleh cuba makan dekat sini sebab menu sangat-sangat banyak dan makanan dia approve. Ina suka, sedap. Ina akan datang lagi, okey?